Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Senyum Berhad. Pada pertemuan saya kali ini, saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana anda perlu masukkan customer deposit. Di mana customer deposit ni adalah satu tanggungan bagi syarikat kita, dan sebenarnya deposit ni adalah untuk kita nak ada security untuk selalunya sewaan dan sebagainya. Sebagai contohnya, Muhammad Hassan bin Mamat ini, saya masukkan 1 bulan 1 2025, kita terima deposit received by bank. Okey, kita masukkan sini depositnya untuk sewa rumah lot, deposit sewa rumah lot 12 jalan keliling dengan sebanyak 2,500. Okey, kita boleh print lah receipt ni untuk diberikan kepada Cik Muhammad Hassan ni, dan kita andaikan dia menyewa rumah kita ni, rumah syarikat ni selama 9 bulan, dan dia akan keluar pada 1 bulan 1, dan kita nak keluarkan receipt ataupun payment voucher bagi ni deposit ni. Okey, sekarang ni yang pertama sekali kita andaikan ni banyak, kita pergi balik semula kat Muhammad Hassan bin Mamat ni, nombor OR dia ni, kita double klik, kita klik edit, ataupun kita klik dekat sini, kita campur sini, kita klik deposit refund, dan satu pop up yang akan keluar macam ni. Okey, pada tarikh ni dan juga kita terima ni. Okey, sekarang ni kita nak masukkan sebagai contohnya kita bayar tu nombor ni, nombor cek ni, contohlah. Okey, sekarang ni kita nak bayar 2,500 kat dia pada tarikh tu, dan refund ni kita nak masukkan sewa bayaran balik, deposit sewa rumah. Okey, kita klik okey, dan dia akan keluar macam ni, dan kita boleh tengok kat sini, kita refresh sini. Okey, sekarang ni kita nak print payment voucher ni, sekarang ni kita klik kat sini. Okey, dia tak ada payment voucher ni, kita klik browse, kita klik dekat sini, dia keluar sini receipt voucher. Okey, receipt voucher ni kita tukar pada payment voucher. Kita klik document style, kita klik apply, dia akan keluar ni Hassan bin Mamat deposit PV nombor 3. Okey, sebabnya saya tunjukkan macam ni. Kalau kita nak pergi ke payment voucher ni, kita double klik, dia keluar OR, dia tak keluar payment voucher. Jadi anda hanya perlu klik dekat, kalau kat sini kita klik dekat sini. Okey, klik dekat payment voucher listing. Okey, kalau sekarang ni contohnya, sekarang kita sebelum pada ni kita nak print payment voucher, kita klik dekat general ledger, cash book entry. Sekarang ni kita nak tengok sini ni, kalau kita double klik tak dapat sini, dia keluar macam ni. Kita just dekat cash book entry ni, kita klik kantar ni, kita ambil payment voucher listing, kita klik print document style, ambil payment voucher. Okey, yang ni klik apply, dia keluar ni, kita pun klik preview. Contohnya kita ambil half ni, dan paparannya keluar macam ni. Dan insyaAllah saya rasa cukup sekadar tu dahulu untuk kefahaman anda hal customer deposit dan juga refund semula dalam SQL accounting. Jangan lupa, kalau ada apa-apa permasalahan boleh WhatsApp kepada saya 0199699079.
Jadi wallahu a'lam, sampai ketemu lagi di lain waktu dan ketika, insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan boleh selesa dengan penggunaan SQL Accounting. Wallahu a'lam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.